Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi dalam siaran kali ini untuk membicarakan tentang soalan remeh-temeh tentang solat. Kali ini kita akan bincang tentang solat dalam pelbagai keadaan. Sepotong hadis, suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika usia mereka 7 tahun. Pukullah mereka kerana tidak solat ketika usia mereka 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Riwayat Abu Daud. Baik, kita tengok soalan ke-15. Saya pernah menegur seorang pemuda yang memakai kasut ketika solat. Tetapi dia kata memang boleh pakai kasut ketika solat. Betulkah Ustaz? Disclaimer, saya bukan Ustaz. Saya baru nak start. Jawapannya, sebenarnya memang ada kebenaran untuk solat sambil memakai kasut. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, berbezalah dengan orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak bersolat sambil memakai kasut atau khuf. Riwayat Abu Daud. Cuma kebersihan kasut hendaklah dipastikan. Lagipun, masjid sekarang ini berhamparan indah. Malah ada yang berpermaidani merah. Kasut yang dipakai mungkin mengandungi kotoran najis. Ini boleh mengotorkan masjid. Inilah arahan Nabi SAW agar kebersihan kasut diutamakan dahulu sebelum bersolat dengan memakai kasut. Maksudnya, terjemahan, apabila seorang kamu datang ke masjid, maka lihat jika ada kekotoran atau najis di kasutnya. Jika ada, maka hendaklah disapunya dan bolehlah bersolat dengan memakai kasut itu. Riwayat Abu Daud. Oleh itu, janganlah berasa pelik bin ajaib ketika melihat ada orang bersolat dengan memakai kasut, lebih-lebih lagi jika solat itu dilaksanakan di atas padang, jalan dan sebagainya. Okey, soalan ke-16. Saya tahu bahawa suci daripada hadas itu syarat sah solat. Tetapi ketika nak bagi salam, ketika saya baca selawat dalam tahiyat akhir, saya terkentut sedikit. Sikit saja, tak bunyi pun, cuma ada bau durian sikit. Kena ulang balik ke solat saya? Jawapannya, nasib baik bau durian. Wangilah juga. Tapi kes macam ni ada juga berlaku. Suci daripada hadas ini syarat sah solat. Sebab itu sebelum solat kena bersihkan diri dengan mengambil wuduk atau mandi wajib. Sabda Nabi SAW yang terjemahannya, Allah tidak menerima solat tanpa suci. Riwayat Muslim. Apabila anda belum lagi memberi salam, bermakna solat belum selesai. Jika ketika itu berlaku ledakan bom dari punggung, maka anda dikira berhadas. Sipir mudahnya ialah anda tidak lagi suci, bahkan anda telah berhadas kecil. Makna kata solat anda batal dan anda perlu ambil wuduk semula. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila seorang kamu kentut dalam solat, maka beredarlah dan berwuduklah dan ulangilah solatnya. Riwayat Tirmizi. Suci ini bukan setakat solat fardu sahaja, bahkan ia merangkumi solat sunat juga. Ada orang bermudah-mudah dengan solat sunat lalu berkata, tak apa, solat sunat saja. Tak boleh begitu. Solat fardu kah, solat sunat kah, hukumnya tetap tak sah jika anda terkentut walaupun semasa anda sedang duduk tahiyat akhir. Baik. Soalan 17. Saya terkentut selepas memberi salam yang pertama, tetapi belum memberi salam yang kedua. Setahu saya, rukun solat itu salam yang pertama, jadi sah atau batal solat saya itu? Jawapannya, sebelum itu terkentut bermakna tak sengaja. Biasanya kalau tak sengaja ia dimaafkan. Banyak kesalahan dalam solat kalau tak sengaja dimaafkan. Maksud memberi salam pula ialah salam yang pertama. Salam yang pertama adalah rukun solat, manakala salam yang kedua bukanlah rukun solat.
Oleh itu, terkentut selepas salam yang pertama tidak memudaratkan solat. Yang mudaratnya ialah terkentut sebelum salam yang pertama. Oleh itu, solat terkentut itu sah. Jadi tak usah dah terus lagi bagi salam kedua. Cukup setakat salam pertama sahaja. Tetapi dalam bab kentut, sengaja atau tak sengaja adalah sama hukumnya, iaitu wuduk telah batal. Baik, soalan ke-18. Saya belajar kat sekolah, salah satu syarat wajib solat ialah baligh atau cukup umur. Jadi kami budak-budak yang tak cukup umur ni tak payah solat lah ya. Jawapannya, ya betul. Baligh adalah syarat wajib solat. Wah, seronoklah budak-budak tak kena solat. Baligh kanak-kanak lelaki dengan keluar air mani atau genap usianya 15 tahun. Kanak-kanak perempuan pula apabila telah mula datang haid atau genap usianya 15 tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya, diangkat qalam daripada 3 golongan, iaitu daripada orang gila hinggalah sembuh, daripada orang tidur sehinggalah terjaga, dan daripada kanak-kanak sehinggalah ia bermimpi. Riwayat Abu Daud. Walau bagaimanapun, solat bukan mudah hendak dibentuk. Kalau sudah jadi buluh baru hendak dilentur, jawabnya patahlah buluh itu. Dengan bersolat, ibu bapa telah menunjukkan contoh teladan yang baik. Sabda Nabi SAW, terjemahan, suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika usia mereka 7 tahun. Pukullah mereka kerana tidak solat ketika usia mereka 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Riwayat Abu Daud. Oleh itu, hendaklah dididik dan diasuh anak-anak kecil untuk bersolat. Biasakannya dengan pakaian solat, waktu solat dan sebagainya. InsyaAllah, anak yang begini akan mudah mengamalkan solat dalam kehidupan. Soalan ke-19. Semasa solat, saya dukung bayi saya yang masih kecil. Kalau tak dukung, nanti dia menangis. Ada orang kata tak boleh. Jawapannya, sabarlah masa anak-anak masih kecil. Biasanya orang perempuan yang dukung anak. Ada ulama' berpendapat, jika bayi itu masih kecil dan tak boleh kawal proses buang air kecilnya, maka tak sah solat jika didukung bayi itu. Logiknya ialah kerana dianggap menanggung najis. Namun, ada juga ulama' yang berkata tak mengapa. Selagi mana tak zahir najis pada bayi itu atau pampersnya, maka boleh didukung bayi ketika solat. Alasannya ialah Nabi SAW sendiri pernah mendukung seorang bayi bernama Umamah ketika solat. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, yang terjemahannya adalah Nabi SAW bersolat dalam keadaan memegang Umamah binti Zainab. Apabila baginda sujud, baginda meletakkannya, dan apabila baginda bangun, baginda mengangkatnya. Riwayat Bukhari. Hadis ini juga menggambarkan keharusan beberapa pergerakan yang ringan ketika mendukung bayi tersebut. Tidak kisahlah sama ada solat itu solat fardu atau sunat, ia adalah harus. Soalan ke-20. Kadang-kadang saya solat di rumah seorang diri. Selalu jugalah solat hanya dengan memakai kain sahaja tanpa berbaju. Panas dari mas. Okeykah begitu? Okey. Jawapannya, inilah perangai orang lelaki yang tak berapa bagus. Kalau solat di masjid atau di surau, pakaiannya Masya Allah, bersetrika. Tapi kalau di rumah hanya memakai kain pelekat sahaja, nak tanya solat di masjid untuk siapa? Untuk dinilaikan oleh Allah atau manusia? Nampak gaya dalam bab ini kita sudah gagal. Ada unsur riak dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sebenarnya ada larangan Nabi SAW bagi orang yang bersolat tanpa menutup bahagian badan. Sabda Nabi yang terjemahannya, janganlah seorang kamu bersolat di dalam satu pakaian dalam hal tidak ada atas bahunya sesuatu pun. Riwayat Bukhari. Mungkin kerana ini menunjukkan gambaran kurang beradab ketika solat. Inilah juga arahan Nabi SAW yang bermaksud, apabila seseorang kamu bersolat dalam satu pakaian, maka berselimutlah jika kain itu besar. Jika kecil, maka ikatlah ia di pinggang. Riwayat Bukhari. Kalau tak nak memakai baju pun, tutuplah sedikit badan bahagian atas dengan kain atau kain serban.
Rata-ratanya masalah ini sudah tidak wujud dalam masyarakat kita. Pakaian melimpah ruah, penuh 2-3 almari. Tapi masa waktu solat macam orang susah tak ada baju nak pakai. Pada zaman Nabi SAW, memang ada para sahabat yang susah. Pakaian pun tak banyak. Oleh itu mereka solat dalam satu kain. Kain itu diikat di atas leher. Mungkin macam budak-budak pakai kain lah. Oleh itu apabila kain diangkat ke leher, maka kain menjadi singkat. Oleh itu apabila waktu solat, Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita agar melewatkan pergerakan mengangkat kepala daripada sujud. Kebetulan zaman tersebut rasanya tak ada tirai di antara lelaki dan wanita ketika solat. Kalau wanita cepat-cepat mengangkat kepala daripada rukuk, kemungkinan akan nampaklah aurat lelaki. Soalan 21. Ada orang hanya memakai baju T sahaja ketika solat. Apa hukumnya? Jawapan, kalau orang lelaki bersolat dengan hanya memakai t-shirt sahaja, maka solatnya tak sah. Ini kerana memakai t-shirt saja bermakna tidak menutup aurat dengan sempurna, dengan lengkap. Kenalah dipakai seluar panjang atau kain. Nabi SAW pernah bersolat dalam satu pakaian yang ada garisan-garisan. Garisan ini melalaikan sedikit sebanyak tumpuan Nabi SAW. Oleh itu Nabi SAW meminta pakaian itu dikembalikan kepada orang yang menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Mafhum hadis riwayat Bukhari. Okey, berbalik kepada masalah t-shirt itu. Itu tak jadi hal. Cuma kebanyakan t-shirt zaman sekarang banyak corak dan warna. Biasanya ada tulisan dan lukisan. Benda-benda ini boleh memalingkan tumpuan orang yang bersolat, khususnya para jemaah yang lain. Baik. Soalan ke-22. Dari kecil sampai besar, saya lihat wanita-wanita bersolat hanya dalam pakaian khas berwarna putih sahaja. Kalau nak warna-warni sikit macam mana? Jawapannya, yang asasnya ialah menutup aurat. Sebenarnya, kalau wanita tidak memakai pakaian khas atau disebut kain telekung pun boleh. Misalnya, jubah dan baju kurung. Muka dan pergelangan tangan tak wajib ditutup. Kaki boleh ditutup dengan memakai stoking. Selesai masalah pakaian ketika solat. Bab warna kain telekung rasanya tak ada pula larangan untuk memakai warna lain ketika solat. Cuma mungkin warna putih ini bersih. Jika ada kotoran, senang nampak dan sedia untuk dicuci. Hadis pun ada menggalakkan agar memakai pakaian warna putih. Maksud terjemahan hadis, pakailah pakaian putih, maka sesungguhnya ia lebih bersih dan lebih baik. Dan kapankanlah mayat kamu dalam kain putih. Riwayat At-Tirmizi. Soalan yang ke-23. Kedapatan ahli jemaah yang berlari-lari dalam masjid untuk mendapatkan rakaat dengan imam. Bolehkah berlari-lari bagi mengejar rakaat? Jawapannya, ada dua sebab kenapa seseorang berlari-lari ketika solat sedang didirikan. Mungkin kerana ingin mendapat pahala saf pertama atau pahala takbir ihram bersama imam. Mungkin juga kerana tak berapa pandai nak solat. Oleh itu lebih mudah jika dapat mengikut imam dari awal solat. Sewajarnya setiap Muslim yang ingin mendapat fadilat pahala sah pertama atau fadilat pahala takbiratul ihram bersama imam datang ke masjid lebih awal. Dengan ini tak perlulah nak berkejar-kejar di dalam masjid. Nabi SAW melarang tergesa-gesa untuk pergi bersolat dengan sabdanya yang bermaksud, apabila kamu mendengar iqamat, maka berjalanlah kepada solat dalam keadaan tenang dan hormat. Jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu dapat, maka bersolatlah. Apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Riwayat Bukhari. Sebenarnya, ajaran Islam mengajar kita erti khusyuk dan ketenangan dalam solat. Inilah kualiti solat yang amat dinilai. Soalan 24. Ada masanya, waktu solat sudah masuk. Waktu itu jugalah perut telah mula bergendang minta diisi. Mana lebih afdal antara solat dahulu atau makan dahulu? Jawapannya, sepatutnya kita kena rancang waktu makan elok-elok agar dapat solat berjemaah pada waktunya. Sekarang ini, nak tahu waktu solat senang. Ada takwim, malah sebelum azan pun ada setengah masjid memperdengarkan bacaan Al-Quran sekitar 5 minit sebelum azan. Malah ada juga perkhidmatan SMS untuk mendapatkan waktu solat.
Walau bagaimanapun, jika terdesak sangat dan jika kelaparan itu boleh memudaratkan solat seperti tidak dapat khusyuk, maka eloklah menjamah makanan dahulu. Ini berdasarkan satu sabda Nabi yang bermaksud, apabila hadir makanan malam dan diiqamatkan solat, maka utamakanlah dengan makanan malam. Riwayat Tirmizi. Soalan 25. Kadang-kadang kita rasa nak kencing apabila masuk waktu solat. Oleh kerana malas nak ambil wuduk semula, maka tahan terus agar tidak kencing. Macam mana solat dalam keadaan demikian? Jawapannya, jangan malas cik adik untuk solat. Orang munafik biasanya memang malas nak bersolat. Sepatutnya dan seeloknya kita selesaikan hajat kita dahulu sebelum solat agar solat dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Buang air kecil atau air besar itu pun sudah namanya qada hajat. Maka kalau perlulah diselesaikan hajat dahulu, hajat itu pula kena qada. Ulang lain, makna kata perlulah diselesaikan hajat dahulu. Hajat itu pula kena qada. Kalau qada, kenalah buat dahulu. Solat sambil menahan kencing atau terasa ingin buang air besar akan merosakkan solat sendiri. Bacaan Fatihah kelam kabut kerana dibaca tergesa-gesa. Kemungkinan juga pakaian menjadi najis kerana mungkin ada cairan air kencing akan keluar sedikit. Begitu jugalah rukun-rukun dan sunat-sunat solat yang semuanya tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Dari segi kesihatan pun tak baik juga kerana menahan kencing ada bahayanya. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, dan dia tidak bangun untuk bersolat dalam keadaan menahan kencing. Riwayat At-Tirmizi. Soalan 26. Oleh kerana tak ada sejadah, bolehkah digunakan surat khabar lama sebagai sejadah? Jawapannya, tak kisahlah sama ada surat khabar lama atau surat khabar baru. Yang penting adalah kebersihan tempat solat. Kenapa perlu digunakan sejadah? Kerana biasanya sejadah ini bersih. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersolat kadang-kadang di atas tikar kecil dan kadang-kadang di atas hamparan. Begitu juga kalau hamparan itu daripada kulit haiwan, umpamanya seperti kulit harimau, kulit lembu, kulit singa dan sebagainya. Jika kulit itu telah disamak, maka ia dihukum suci. Apabila suci, bolehlah digunakan sebagai hamparan sejadah. Suatu prinsip umum yang dipetik daripada sabda Nabi SAW, terjemahannya, mana-mana kulit yang telah disamak, maka ia suci. Tapi bukan semua kulit. Biasalah kulit anjing dan babi tetap dianggap tidak suci juga. Soalan 27. Ketika pindah rumah dahulu, saya tak tahu arah kiblat untuk solat. Saya pun pakai agak-agak aja. Macam mana tu Ustaz? Sah ke tak sah? Jawapannya, menghadap kiblat adalah satu perkara penting dalam solat. Melainkan dalam keadaan tertentu seperti ketika solat khauf dan ketika solat sunat di atas kenderaan. Begitu juga orang yang tidak mampu menghadap kiblat kerana sakit atau diikat. Dalam hal biasa, wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi kadang-kadang susah juga hendak mencari arah kiblat, khususnya jika berada di kawasan baru. Sebenarnya banyak strategi bagi mendapatkan arah kiblat. Boleh digunakan kompas atau bertanya jiran yang terdekat. Boleh juga dilihat masjid atau surau berdekatan. Tapi yang pasti, arah kiblat di Malaysia adalah sebelah matahari terbenam, bukan arah matahari terbit. Kalau solat menghadap matahari naik itu mazhab baru atau jahil sangat dalam ilmu geografi. Apapun, hendaklah berusaha sedikit bagi mencari arah kiblat. Selepas berusaha dan solat, lalu ternyata arah kiblat itu tidak tepat, Allah Maha Kaya lagi Maha Pengampun. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, diceritakan beberapa sahabat bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Apabila tiba waktu solat, langit gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami bersolat dan menandakan arah kiblat tadi. Apabila matahari terbit, kami dapati bahawa kami bersolat tidak menghadap kiblat. Kami memberitahu Nabi SAW peristiwa tersebut. Lalu turunlah wahyu ilahi. Terjemahannya, maka di mana kamu menghadap, maka di situ wajah atau redha Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115.
Soalan ke-28. Saya kerja buruh dan pakaian saya selalu kotor. Wajib ke saya solat? Jawapannya, kerja tidak dapat menghalang kewajipan solat. Memang ada orang yang menjadikan pakaiannya yang kotor untuk tidak bersolat. Misalnya orang yang bekerja sebagai mekanik, buruh kasar, pengutip sampah dan sebagainya. Ia terletak kepada tahap keimanan seseorang. Apa salahnya kalau disediakan kain untuk solat? Baik, soalan ke-29. Pernah saya solat di suatu surau tanpa memakai kopiah kerana kebetulan kopiah saya kotor. Tiba-tiba seorang hamba Allah telah meletakkan kopiah di atas kepala saya. Tak sahkah solat kalau tak pakai kopiah? Jawapan, kepala bukanlah aurat bagi lelaki sama ada dalam solat atau luar solat. Cuma seeloknya ditutup kepala dengan kopiah, serban dan sebagainya. Ini kerana menjadi adat generasi awal Islam menutup kepala. Bahkan tidak pernah diketahui bahawa Nabi SAW solat tanpa memakai serban. Cuma tidaklah batas solat tanpa memakai kopiah atau serban. Bahkan kalau orang begini menjadi tok imam pun tak ada masalah. Berkenaan dengan serban, ia adalah pakaian Nabi SAW. Maka seeloknya kalau boleh, seseorang itu memakai serban, khususnya ketika solat, sebagai mengikut pakaian yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalan ke-30. Saya kadang-kadang tertanya-tanya, apa sebenarnya falsafah di sebalik solat ini? Jawapan, falsafah solat ialah lambang pengabdian diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan solat 5 waktu sehari semalam, kita ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam solat kita sebenarnya sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak bersolat bermakna dia tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya, sesungguhnya seorang kamu apabila bersolat bermakna dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Riwayat Bukhari. Munajat ini mudah katanya adalah berbual-bual dengan Tuhan. Sebab itu semasa membaca Fatihah, setiap ayat ada jawapannya daripada Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahawa Allah membahagikan Fatihah kepada dua bahagian. Ayat dan jawapannya seperti berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dijawab bahawa hambanya telah memujinya. Ar-Rahmanir Rahim. Maka dijawab bahawa hambanya telah memujinya. Maliki Yaumiddin. Maka dijawab bahawa hambanya telah mengagungkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab bahawa inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dijawab bahawa inilah bagi hambaku dan baginya apa yang diminta. Sebiar mudahnya ialah kalau kita kasih dan suka kepada sesuatu, maka kita akan sentiasa mengingati dan menyebutnya. Kita akan sentiasa berhubung sama ada melalui surat, telefon atau SMS. Kalau kita juga kasih kepada Allah, maka kita akan sentiasa tidak lupa untuk ingat kepada Allah melalui solat. Soalan ke-31. Orang kata solat ni wajib. Kalau tak buat, apa hukumannya ya? Oh, boleh tanya. Jawapannya, kalau diteliti dalam Al-Quran, ratusan kali tuntutan agar bersolat disebut dan diulang-ulang. Ulangan yang banyak ini menggambarkan pentingnya solat dalam diary kehidupan harian seorang Muslim. Sebab itu banyak hadis menceritakan hukuman dan azab bagi orang yang meninggalkan solat. Antaranya hadis yang menceritakan perbezaan antara Muslim dan kafir ialah solat. Cuma ada disebarkan dan dicetak dalam bentuk poster satu hadis yang menceritakan 15 azab bagi yang meninggalkan solat. 5 azab di dunia, 3 azab ketika mati, 3 azab ketika dalam kubur dan sebagainya. Sebahagian lafaz hadis itu bermaksud sesiapa yang meringankan solat, Allah akan menyiksakannya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika mati, 3 azab dalam kubur dan sebagainya. Hadis ini sangat masyhur dan poster begini biasa ditampal.
Makna hadis ni sangat baik sebagai amaran agar tidak meninggalkan solat. Namun, hadis ini menurut pandangan ulama hadis bukanlah hadis Nabi SAW. Bahkan ia adalah hadis yang direka-reka sahaja. Soalan ke-32. Dalam Al-Quran, kata setengah cerdik pandai hanya ada 3 waktu solat. Amalan 5 waktu solat tak ada dalil dalam Al-Quran? Jawapannya, yakah begitu? Ini mazhab mana pula? Solat 3 waktu pula? Kemungkinan kekeliruan ini berdasarkan terjemahan langsung satu ayat Al-Quran dan didirikan solat pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan dari malam. Surah Hud ayat 114. Kalau ditengok surah ini, zahirnya memanglah nampak 3 waktu. Tetapi perlulah dilihat amalannya daripada Rasul yang menerima wahyu. Dalam Al-Quran, hanya ada perintah solat sahaja tanpa apa-apa keterangan yang lain. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penghurai kepada isi kandungan Al-Quran. Ada juga orang yang hanya menerima Al-Quran sahaja tanpa mahu menerima apa-apa panduan Nabi SAW. Masya Allah, na'uzubillah min dzalik. Kalau macam itu sudah sama darjat dengan Rasulullah. Tak boleh begitu. Al-Quran secara jelas dan pasti telah menerangkan bahawa wajib ditaati perintah Allah dan Rasul. Dalam masalah solat, sunnah Nabi SAW yang sahih jelas menunjukkan bahawa ia adalah 5 kali yang fardu. Soalan ke-33. Setahu saya bila-bila masa kita boleh solat. Tapi ada orang kata ada masa-masa tertentu kita tak boleh solat. Macam mana ni? Jelaskan sedikit Ustaz. Baik, jawapannya, secara mudah, selagi mana belum ditunaikan solat fardu, maka ia wajib dikerjakan tanpa mengira apa-apa waktu. Bahkan kalau terlupa atau tertidur, maka cepat-cepatlah menunaikan solat kerana ketika itulah juga waktunya. Cuma ada beberapa waktu yang ditegah untuk ditunaikan solat sebagaimana hadis Nabi SAW yang terjemahannya, tidak ada solat selepas solat subuh hingga terbit matahari dan tidak ada solat selepas asar hingga terbenam matahari. Riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, eloklah setiap individu Muslim menjauhi amalan melakukan solat sunat selepas dia menunaikan solat subuh, solat fardu subuh dan solat fardu asar. Tapi macam mana pula kalau subuh dia lakukan selepas matahari naik? Maklumlah, subuh gajah. Kena tunggu matahari jadi apa pula ya? Kalau begitu tak payah tunggu lagi lah. Malah boleh buat apa saja solat sunat. Soalan ke-34. Dalam Al-Quran rasa-rasa saya tak ada diterangkan cara solat. Jadi cara solat kita ni ikut mana ya? Jawapannya, sepatutnya bukan rasa lagi. Tapi memang yakin dan mutawatir bahawa tidak ada cara solat dalam Al-Quran. Oleh itu kita kena kembali kepada sunnah Nabi SAW dalam banyak perkara, lebih-lebih lagi solat. Apa yang perlu dibaca beberapa kali untuk solat, berapa rakaat dan sebagainya telah dihuraikan oleh Nabi. Sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Terjemahannya, solatlah sebagaimana kamu lihat aku bersolat. Riwayat Bukhari. Tapi kita zaman cyber mana pernah tengok Nabi. Oleh itu kenalah tengok, lihat, belik, baca dan kaji serta mengaji daripada sunnah Nabi SAW. Soalan ke-35. Sedang saya solat, tiba-tiba jatuh tahi cicak di atas lengan baju saya. Saya segera menjentik tahi cicak tersebut. Batalkah solat saya? Jawapan, bagi menjadikan solat itu sah, antara syaratnya mestilah suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Dalam persoalan najis yang dimaafkan, ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i antaranya menyebut bahawa antara najis yang dimaafkan ialah najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata yang biasa. Contohnya sedikit darah jerawat, darah nyamuk atau air kencing yang terpercik. Begitu juga jika najis itu amat sukar untuk dipelihara daripadanya. Contohnya seperti tanah jalan yang bernajis, air bernajis yang terkena kepada pakaian dengan syarat, hendaklah si pemakai menjaga dengan baik. Oleh itu nampaknya tahi cicak adalah najis. Macam mana tahu kata najis? Memanglah najis kerana ia bahan buangan dan baunya Masya Allah mewangi semacam saja. Mungkin ada pendapat yang menyatakan bahawa tahi cicak tidak najis, tetapi yang selamat dan afdal adalah berhenti solat dahulu dan kemudian membersihkan diri daripada najis tahi cicak. Bukannya payah sangat. Ini khususnya jika tahi cicak masih baru dan basah. Tapi kalau sudah lama dan kering,
Mungkin tidak ada masalah jika dikibas sedikit untuk membuangnya. Baik, soalan 36. Ketika sedang solat, saya merasa ada gigitan nyamuk di pipi saya. Maka saya segera menampar nyamuk tersebut. Apabila habis solat, ada seorang menegur ada darah sudah kering di pipi saya. Dia menyuruh saya ambil wuduk dan solat semula. Bagaimana Ustaz? Saya jadi confused pula. Jawapannya, seeloknya janganlah ditampar mana-mana anggota badan semasa solat. Menampar macam keras sedikit dan gaya-gayanya macam tidak sesuai dilakukan ketika solat. Mungkin lebih elok jika disapu dan diusap sahaja bahagian yang ada nyamuk itu. Dari sudut yang lain, darah nyamuk ini adalah najis, tetapi termasuk najis yang dimaafkan. Lagipun darah nyamuk ini tak banyak dan tak mengalir pun. Oleh itu sedikit darah nyamuk di anggota badan atau pakaian tidaklah membatalkan solat. Soalan 37. Ketika saya diserang demam sesama, pernah saya solat terasa tekak gatal maka saya berdehem untuk melegakan tekak. Tetapi tanpa disedari, terkeluar kahak. Nasib baiklah dapat saya tahan dalam mulut agar tidak terkeluar. Saya jadi serba salah ke mana hendak meludahkannya. Dan akhirnya kerana susah menahannya, saya menelan balik kahak itu. Apakah batal solat saya? Jawapan, senang saja. Kalau rasa tak selesa, berhentikan solat dan buanglah kahak itu di sinki. Kahak ini rasanya kotoran. Kalau ditelan, memanglah tak terasa apa-apa. Mengikut satu hadis, jika kita ingin meludah, maka meludahlah di sebelah kiri. Jangan meludah di hadapan atau di sebelah kanan. Cumanya takkan hendak meludah kahak di sebelah kiri. Persoalannya, adakah batal solat dengan menelan kahak? InsyaAllah solat tidak batal. Kerana kahak adalah termasuk dalam jenis air liur juga. Soalan 38. Pernah satu ketika selepas solat, ada orang menegur pada tapak kaki saya ada label tanda harga. Dia suruh wuduk dan solat semula. Saya rasa masa ambil wuduk benda tu tak ada. Macam mana tu Ustaz? Jawapannya, ini berbalik kepada keyakinan anda. Asalnya memang label tanda harga itu tidak ada. Anda juga yakin bahawa semasa anda berwuduk, ia tidak ada di tapak kaki anda. Oleh itu, wuduk anda nampaknya memang sah. Jika wuduk sah, maka tidak perlulah diulangi wuduk dan solat anda. Namun, jika anda kurang yakin, sama ada label tanda harga itu ada atau tidak semasa berwuduk, alangkah eloknya jika anda mengulang semula wuduk dan solat anda. Ini lebih baik daripada bertekak lidah menegakkan benang yang basah. Soalan 39. Saya diserang penyakit kencing, taktus. Kadang-kadang ketika saya sedang solat, saya rasa seperti ada air kencing yang keluar. Saya jadi was-was. Tetapi apabila saya cek selepas solat, tak ada tanda basah pada solat saya. Bagaimana solat saya Ustaz? Jawapan, ini berbalik kepada adat anda. Oleh kerana anda ada penyakit kencing taktus, eloklah menutup sedikit kemaluan dengan kapas atau tisu selepas membuang air kecil. Kemudian berwuduk dan solat. Jika anda rasa air kencing keluar, maka ia dimaafkan. Soalan ke-40. Pernah saya solat berjemaah, ketika hendak sujud, saya perasan ada tahi cicak betul-betul di tempat sujud. Saya tak boleh bergerak untuk mengelak kerana berada dalam saf. Apa yang saya lakukan? Sujud agak ke depan supaya tidak terkena tahi cicak itu. Sahkah solat saya? Jawapan, antara syarat sah solat ialah suci tempat solat daripada najis. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah suci tempat anggota solat daripada najis. Oleh itu, jika anggota badan anda dan pakaian tidak terkena najis, maka nampaknya sah solat walaupun najis berada di bawah dada anda. Tetapi sudah tentu yang lebih baiknya adalah bersih juga kawasan solat. Ketika ini, zahirlah kebaikan menggunakan sajadah kerana ia memastikan bahawa anda berada di dalam kawasan yang bersih untuk solat kerana sajadah memang dijaga elok. Apapun sebelum solat, maka eloklah diperhatikan tempat solat bagi memastikan ia bersih daripada najis. Satu hal lagi, najis cicak di masjid dan sebagainya seakan-akan sudah menjadi umum balwa. Oleh itu, sedikit tahi cicak dimaafkan. Lagipun, tahi cicak itu tidak pun bersentuh dengan anda maupun pakaian anda. Soalan 41. Saya lihat sebelum ambil wuduk, ramai yang susah payah tanggalkan gincu. Apakah bibir termasuk anggota wuduk sehingga kalau ada gincu di bibir tak sah wuduk? Jawapan, bibir berada dalam kawasan muka. Muka pula adalah anggota wuduk yang wajib dibasuh. Nampaknya jika gincu itu tebal dan menyebabkan air tidak sampai kepada bibir, maka basuhan muka adalah tidak sempurna.
Inilah bahana jika bergincu, lebih-lebih lagi gincu yang tebal. Jika gincu boleh menghalang air sampai ke bibir, ini akan menimbulkan sedikit masalah dalam urusan wuduk. Ini perlu dilihat kepada jenis gincu itu sendiri. Satu hal lagi, sepatutnya amalan gincu ini dielakkan. Ini sudah termasuk dalam perhiasan yang mungkin sedikit melampau, yakni tabaruj. Kalau hendak dipakai pun pakailah sekadar syarat sahaja dan paling nipis atau sekadar memerahkan bibir sahaja. Tak perlu pun nak merahkan bibir. Soalan 42. Saya dah mendengar orang mengatakan tak sah solat ketika sujud anggota sujud kita berlapik sesuatu. Saya jadi tertanya-tanya, tapi malu pula nak tanya kerana kadang-kadang ketika turun sujud telekung terbentang menyebabkan tapak tangan berada di atas telekung tersebut. Tapak tangan berlapik. Bolehkah begitu Ustaz? Atau berlapik telekung pun tak boleh? Jawapannya, tak nampak pula apa rasional larangan tak boleh berlapik ketika sujud. Kaki pun kadang-kadang berlapik juga jika dipasang stoking. Lutut pun berlapik juga kerana memang kita memakai kain. Jadinya tak ada masalah jika tangan pun berlapik juga. Bahkan ada riwayat hadis Ibnu Majah menceritakan bahawa Nabi SAW bersolat dan meletakkan dua tangannya di atas bajunya. Cuma jagalah dahi agar jangan berlapik. Itu saja. Soalan 43. Saya selalu lihat orang-orang tua di kampung dan sesetengah orang dakwah telekung sembahyang mereka ada tambahan kain di bawah dagu, sedangkan telekung yang biasa dibeli tak ada pula macam tu. Apakah bawah dagu itu termasuk aurat dalam solat yang wajib ditutup? Bagaimana dengan solat pakai telekung yang tiada tambahan kain seperti yang biasa dibeli itu, sah ke tidak? Jawapannya, tak kisahlah sama ada tambahan kain atau tidak. Jika telekung itu sudah menutup aurat dalam solat, maka tidaklah diperlukan lagi apa-apa penambahan. Kalau nak tambah, tak menjadi masalah. Aurat wanita ketika solat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Oleh itu, jika kain telekung yang ada sudah menutup aurat, maka sahlah solat dengannya. Soalan ke-44. Sejak akhir-akhir ini saya perhatikan ada satu trend orang solat pakai telekung yang diperbuat daripada kain nipis. Ia mudah dibawa kerana boleh dilipat kecil dan disimpan dalam beg yang khusus. Tetapi saya agak ragu-ragu. Bolehkah solat pakai telekung macam tu? Kerana saya lihat macam nampak je warna kulit tangannya. Tolong Ustaz jelaskan. Apa-apa fashion atau trend boleh dipakai. Cuma syaratnya menutup aurat dengan elok. Antara ciri menutup aurat ialah pakaian yang tidak menampakkan kulit. Kalau kain itu nipis hingga nampak kulit atau warna kulit sama ada putih, putih melepak, hitam, hitam legam, hitam manis dan sebagainya, maka pakaian itu nampaknya tidak menepati syarat menutup aurat. Kalau begitu, solatnya pun ada masalah. Oleh itu, sewajarnya pakaian kita umat Islam hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Soalan ke-45. Satu masalah saya ialah banyak air liur dalam mulut. Ketika solat, saya susah mengawal air liur hingga terasa-rasa ia penuh dalam mulut. Malah kadang-kadang terasa macam hendak keluar melimpah dari mulut. Bagaimana solat saya jika tertelan air liur yang sudah berada dalam ruang mulut itu? Menelan air liur tidak membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat ialah makan atau minum. Air liur memang sudah ada dalam mulut. Oleh itu telan sajalah air liur tu. Baik, kita tengok sketsa pula. Seksa melengahkan solat. Diberitakan bahawa di dalam neraka Lam-Lam terdapat sebuah lembah. Di dalam lembah itu terdapat ular-ular berbisa sebesar leher unta yang gemuk dan panjangnya adalah sebulan perjalanan. Lembah ini akan ditempatkan orang-orang yang melengahkan solat dan mereka akan diseksa dengan azab yang dahsyat. Ini sumbernya tak dinyatakan di sini. Jadi sekiranya tuan-tuan ragu-ragu, bolehlah semak. Boleh Google lah tengok sama ada ini ada hadis ataupun tidak. Sketsa yang kedua, unta takut azab tinggalkan solat. Ketika Uqail sedang berjalan dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada seekor unta berlari ke hadapan Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan daripadamu." Belum selesai unta mengadukan halnya, tiba-tiba datang seorang Arab kampung membawa pedang terhunus. Melihat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Arab kampung itu, "Nak buat apa dengan unta itu?" Jawabnya, "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan mahal,
tetapi dia tidak taat dan jinak padaku. Baik ku potong saja unta itu dan diberi kepada orang yang memerlukan. Rasulullah SAW bertanya kepada unta, mengapa kau menderkai dia? Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, unta itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak menderkainya melainkan kerana perbuatannya yang buruk, iaitu dia dan kabilahnya sama-sama tidur tanpa solat isyak. Aku takut Allah menurunkan siksanya kepada mereka ketika aku berada bersama-sama mereka. Jika dia berjanji kepada engkau akan mengerjakan solat isyak, maka aku berjanji tidak akan menderkainya lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil perjanjian orang Arab kampung itu, bahawa dia tidak akan meninggalkan solat isyak dan baginda pun menyerahkan unta itu kepadanya. Okey, sumber kisah ni kena semak sebab tidak dinyatakan sama ada ini datang daripada hadis sahih ataupun tidak. Baik, sekianlah sahaja setakat ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang tak baik itu daripada kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada soalan ataupun komen, silalah tuliskan dalam komen di bawah. Kita bertemu kembali di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.